hidup sekarang lebih bebas lah. Tapi kenapa hidup kita nampak bebas tapi sebenarnya terikat? Kita selalu dengar ayat ni. Boleh roja apa yang kita nak, boleh beli apa yang kita suka, boleh cakap apa yang kita tengah fikir. Tapi pelik kan? Makin bebas, makin ramai yang terikat. Yuk. Ini bukan soal perasaan. Ini soal struktur kebebasan moden zaman ni. Secara sistem, kebebasan hari ni datang dengan kos yang tersembunyi. Bebas memilih, tapi semua pilihan ada implikasi kewangan. Bebas bersuara, tapi setiap ayat dinilai dengan pihak yang lain. Bebas bekerja, tapi pendapatan tak stable. Kebebasan moden bukan buang ikatan. Dia tukar bentuk ikatan tu sendiri. Dulu, ikatan memang sangat-sangat jelas. Masa kerja tetap. Peranan tetap. Sekarang, ikatan kabur. Sentiasa tersedia. Sentiasa perlu respon. Dan sentiasa perlu relevan. Bila ikatan kabur, otak tak tahu bila nak stop. Dan sebab perkara ni, ramai orang rasa hidup luas tapi dada sempit. Jadi, masalah yang sebenar bukan kurang kebebasan, tapi kebebasan yang datang tanpa sempadan yang jelas.